Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Mahmud, owner kepada Koi Lodge, dan isteri saya Aida. So saya dan Aida akan bawa you all ke home tour lodge kami. Jom. Okay, sebelum tu rumah kami ni adalah rumah yang L punya konsep, L dan konsep moden. Sila. Keluasan rumah kami 1380 kaki persegi untuk dalam. So untuk luar dia double daripada saiz tu. Jumlah bilik ada 3, satu master bedroom dan 2 queen bed punya saiz. Okay, ini living room rumah kami. Living room. Daripada living room ni kita ada folding door direct kepada pool. Ini kita punya kitchen dan kita ada hidden door kat sana. And then ini kita punya family room. Family area. Okay. Kita ada bilik 2 bilik. queen room satu, kita punya queen bedroom satu, dan kita ada lagi sebelah lagi satu ni. Bagusnya rumah ni adalah sebab bila untuk family gathering kita ada orang kata space yang agak-agak ngam untuk keraian dan juga untuk kita together lah maksudnya, sebab dia dekat daripada master bed, kita punya queen bedroom kiri kanan, dan kita punya kitchen pun dekat, dan family area kita pun memang cukup ruang dia untuk kita duduk bersekali. Dan kalau tengok kepada living room pun memang tidak jauh. Ni cukup untuk kalau kita nak bawa kanak-kanak, okay, budak-budak kecil, dan kita nak pantau dia untuk mandi kolam, sebab dia punya kedudukan daripada living room, daripada family room sangat dekat dengan kolam. Okay, yang special lagi adalah bila kita masuk ke master bed. Untuk master bed kita buat bilik yang agak eksklusif sikit, which is daripada sini kita boleh access direct kepada kita punya pool. Dan untuk folding door ni kita special made, which is folding door ni kita boleh buka dan kunci daripada luar. Maksudnya kalau ada guest yang nak stay dan nak duduk satu bilik saja, kita boleh lock pintu ni dan dia accessible untuk satu couple ataupun solo punya guest. Punya tandas pun kita buat special untuk guest yang duduk dalam bilik master room. Kita tak panggil bilik master bed, kita panggil bilik pool room. Untuk bilik ni kita panggil bilik pool room. Dan untuk sebelah sana punya bilik yang ada 2 queen bed room tu, kita panggil dia sebagai pool suite. Cuma kalau dia nak stay untuk satu rumah, kita akan buka, kita boleh buka upon request lah. Kita akan buka. So dia boleh accessible. Tu dia punya unik sikit kita punya lodge ni. Alright. Untuk pool ni pula, kita punya operation hour pool ni adalah daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 11 tengah hari, pagi jugalah. And then kita stop sekejap dan kita sambung pukul 4.30 petang sampai pukul 8 malam, sebab kita nak jaga jiran-jiran yang sebelah kan, supaya tak ada bunyi bising. Ya. Okay. Untuk dapur kita sediakan island, cukuplah untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 8 orang. So kat sini pun kita ada sediakan retouch punya point. Okay, so dia ada 1, 2, 3, 4 point dan ada USB port. Kita ada sediakan Coway macam biasalah. So yang agak basic punya keperluan untuk kitchen memang kita provide lah. Kita benarkan untuk cooking dan sebagainya. Alright. And then kita punya point plug TV ada 2. Cuma kita tambah point USB untuk setiap area. Contohnya kalau dekat sini kalau perasan kita ada USB Type C untuk area ni family area, dan sebelah living area pun ada juga. Sama. Plus dengan dalam bilik memang kita punya side table tu semua ada point, ada handset ni. Semua bilik kita provide dengan belakang kami adalah kolam. Untuk makluman, kolam ni kita buat dengan blue water konsep daripada Selangor. Dan kolam ni adalah satu-satunya kolam yang
special made, yang bukan yang biasa-biasa punya design. Kalau tengok dekat dia punya step tu memang kita ada sediakan step untuk safety. kanak-kanak. Sebelah dia adalah untuk dewasa. So ada dua level, dewasa dan kanak-kanak. Okay, untuk pool room sebenarnya kita boleh akses daripada luar. Sama ada guest nak kunci daripada luar dan guest juga boleh kunci daripada dalam. Okay, let's say kalau guest daripada luar nak masuk, dia akan buka dan dia akan masuk. So guest nanti boleh kunci dan dia boleh lock juga kat sini nanti. Okay, untuk akhir sekali saya nak promote juga Zasma, sebab Zasma buat rumah ni bagi kita orang Impian kami. rumah yang terbaik. Okey, sesuai untuk para perantau Nak buat rumah pencen. yang nak buat rumah pencen, nak buat rumah. memang terbaik dan kita sangat-sangat mudah berurusan dengan Zasma. Okey. Dan kepada sesiapa yang nak buat homestay ataupun lodge pun, saya ataupun kita recommend sangat untuk buat dengan Zasma. Okey, silalah berkunjung ke homestay kami ataupun lodge kami. Boleh layari kita punya FB juga. Kita ada website juga, Kod Ilodge, dan kita ada IG Kod Ilodge, dan boleh contact direct saya Ikram 012-291-2737 dan wife saya Aida 017-230-2727. Terima kasih.